Okay, Assalamualaikum. Aku baru sampai jabatan. Aku dah set up lah semua. Kira rod aku bawa tak penuh dalam 12 batang lah. Aku tidur semalam ni. Tengok macam mana. Tak ada apa aku tidur semalam. Semua aku set up. Oh, letih lah. Dia gagah lah. Seorang punya buat macam memang lah letih. Okay, saya aku tunjuk apa. Set up barang sikit lah. Okay. Sorry geng, video start tak dah nak ambil. Aduh. Daun baru. Alhamdulillah ada juga daun baru. Yang lain semua tak makan. Masalah tamban tak ada ni. Berpeluh ketiak mak. Tamban tak ada. Alhamdulillah daun baru saya tepuk tangan lah. Alhamdulillah ada juga. Oh dia gigit oh. Alhamdulillah. Tak tahu berapa minit naik daun baru nombor 2. Kecil sikit, ni kecil sikit. Sorry geng, aku tak rekod sebab aku letak GoPro sana. Alhamdulillah boleh agak rod yang sama. Rod pinjam ni, rod member aku dah ada kat rumah. Balas mesin aku. Mesin bodoh. Kecil sikit, alhamdulillah ada agak. Okay. Wah, strike. Masa daun baru juga aku. Dah daun baru lagi. Alhamdulillah. Naik daun baru lagi geng. Daun baru lagi. Mesin yang sama juga. Kita bubur ni. Kita try lagi. Ada lagi depan-depan ni rasanya. Ni rambut aku buat macam ni aku belajar dengan orang rambut ni. Rambut ni aku belajar dengan orang rambut ni. Kenapa nak tahu saya aku beritahu apa boleh check dia, tanya dia. Aku nak kena minta halal lah. Kena minta halal lah benda ni. Kita tengok dia ajak je dah. Lepas tu kita tiru. Boleh gasak orang minta halal lah. Ilmu dia bagi ni kena minta halal dengan orang. Betul tak? Minta halal dengan orang lah. Berkat lah ilmu yang Tok Guru ada umpama Tok Guru. Tiang sebelah. Tiang sebelah. Tiang sebelah tu. Dah tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi ni rod ni. Tak dah ni aku ni. Apa pasal lagi. Aku belanja video strike lah. Lapak oi. Tercangkui dulu. Tak makan. Lapak tak makan dulu. Duk tarik je. Tu.
Kecil-kecil ni yang duk tarik. Yang besar-besar ke mana? Boleh lembak. Ikan bolos. Ikan bolos. Besar boleh. Tu tengok boleh dah. Tu. Oh, aku dapat 2 ekor ah. Clear. Tu. Hai. Tapi bila banyak-banyak ikan lah. Ikan bolos ni aku gagah lagi. Ikan bolos ni macam orang nak macam orang nak mengurat lah. Tapi ikan senangin muka je, muka terkejut lah. Aku serius, aku tak boleh tahan nak muka senangin. Okay, aku nak punya set up lah. Sini tak ada apa, ada duri je kok. Sini ada dah daun baru. Daun baru ada 3 ekor. Tu dia lepas bilis mau mati. Aku tadi campur kan. Tapi aku malas lah. Cari tamban. Ni tak ada apa, tak nak sentuh apa. Ni dia gasak daun baru tadi. Lepas tu ni sikit-sikit lah. Sana ada udang. Aku udang babang ni. Boleh lah. Okay, sekejap ada start. Sabar-sabar. Aku kasih rekod lah. Tak ada apa, dia malas lah. Cik-cik apa nak tengok sak-sak. Aku cari sak-sak, tak ada. Ada video, tak ada. Aku beritahu. Okay, geng. Sekarang ni pun dah pukul 2. Pasal dah sekarang ni tamban satu tak ada, geng. Ikan tamban tak ada, beliak mata tak ada. Apa yang aku nak jadi umpan tu tak ada. Yang cuma ada sardin. Sebab aku bawa pabuk senangin. Sekarang aku tukar 4 rod. Aku tukar pabuk senangin. Aku jaga sardin tadi. Sardin ada lebih kurang banyak kot lah. Jadi kalau malam lagi aku kena jalan lagi. Dah simpan malam. Dah tamban tak ada. Sebab aku dah udah hidup. Aku ada udah hidup banyak. Udah hidup tu lah yang akan ganti apa-apa malam ni. Okay. Tengok ada strike, aku rekod gambar.